mata Nabi Allah Musa alaihi salam ma'at adanan nanti akan tersebut nya ma'atnya nani peluru peluru agama mendung termasuk jumlah anik nyanyi yang perang dalam peperangan Nabi Allah Musa alaihi salam bawatnya. Tinggal Nabi Allah Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, nak kutuk ke awaknya mandum, mamtabah rumahnya saudaranya dipancu agama lu. Anak daripada Ma'at tu peluru-pelurunya. Cik putih dua muda tu nak mendung. Ya perang Nabi Allah Musa alaihi salam, anak Ma'at. Anak-anak Ma'at, tujuh adenan. Ini anak-anak Ma'at. Tapi tujuh adenan yang hendak tertunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Gedam oleh Allah. Hai Musa, kat kami laki bawanya. Pakon, oleh kerana dalam anak-anak Ma'atnya Nur Muhammadi, Nur Muhammad yang akan lupu muncul, lupu lahir tengok bagi zaman. Melalui nasab urungnya tengok akan muncullah Nabi akhir zaman. Akhirnya kurinya mandum kerana kagetam oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, sehingga dari urang nyangka termasuk kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpetunjuk urangnya kepada jalan yang lurus. Masa Nabi Allah Musa daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita peringati pada malam yang berbahagianya adalah Rasul Janjungan. Rasul kita yang ke-15 abad. Kaitan dalam abad yang ke-15. Kita macam ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, urang pakon pada zaman Nabi hendak merayakan Maulid. Pada zaman tabi'in sahabat hendak merayakan Maulid. Pada zaman tabi'in hendak merayakan Maulid. Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurun yang kelai di Maulid, di mana bawatan yang hana menggema hana cuma sebatas daripada ulama-ulama mentang gerayakan di rumah-rumah, berpergi kenduri kepada yatim, kepada fakir miskin, mencukuri daerah nikmat diberi oleh Allah Subhanahu wa taala diutus Rasulullah dalam permukaan bumi urangnya. Sehingga akhir-akhir dia rayu-rayu abad yang ke-6 secara Masihi lah nanti kan abad yang ke-6 hijrah sekitar 500 sekian tahun barulah Malik Al-Mutaffar situ raja di Basrah bahawanya gupugin raya kenduri Maulid, di mana di dalam perayaan yang dihadirkan para ulama-ulama yang popular termasuk Subki Syekh Subki, termasuk Syekh Ibnu Dahyah di sini, sehingga Syekh Ibnu Dahyah bahawanya yang dikarang sebuah kitab Maulid memujikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni gabungan dengan kitab At-Tanwir fi Maulidin Naziril Bashir. Ya hadiahlah li Sultan Malik Al-Mutaffar. Keban sultan taknya sultan yang alim, itu orang yang carung ilmu pengetahuan agama. Tidak sultan yang syaja'ah, yang berani. Sultan yang lemah lembut, sayang kepada rakyat. Sultan yang hana menghinakan dan hana menzalimi rakyat. Sultan Malik Al-Mutaffar di bawah pimpinan atau Raja Sultan Salahuddin Al-Ayyubi bawahnya. Buatnya sebagai gubernur Basrah bawahnya. Berpergilah kenduri rakyat. Sehingga kepada Ibnu Dahyah pun yang dikarang kitab bahawa kalau li Sultan Malik Al-Mutaffar lagatat bentuk karangannya memuji Rasulullah, umpama qasidah burdah dan umpama Barzanji Syekh Ja'far, tujuklah hadiah seribu dirham tujuk kebanyak li Sultan Malik Al-Mutaffar kepada Ibnu Dahyah. Gedepu oleh rajanya bahawa umat di mana makin akhir zamannya hana merumpuk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasiuro memang jinnya ahli tauhid, memang jinnya orang mukmin, tapi dalam sembahyang mengucap dua kalimat syahadah menjelang sembahyang di asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, memang disebut dalam sembahyang, tapi dalam hati di hana metamah timah kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyohana terbagai perayaan Maulid.
Orang tanya, pakon tema Pak Wate kurun awal-awalnya masa Nabi, masa tabi'in, masa sahabat, masa tabi'in, tabi'in hanak baget. Jawab di kon nyambut orang yang Wate. Bersih lagi orang tanya, pakon Rasulullah hantar ke azan. Rasulullah hantar ke azan. Yang azan Bilal, yang azan yakni Abdullah ibnu Ummi Maktum. Bilal yang azan. Hana pernah ke azan di Rasulullah. Rasulullah cuma gedong imam bak Masjid Nabawi. Antum pernah ke azan? Pertanyaan, apakah Rasulullah antum pernah ke azan? Padahal pahala daripada orang yang azannya melebihi daripada pahala orang yang dong imam. Jawab di konyan juga yang bertimbang oleh Rasulullah. Masing-masing na juga, masing-masing na wadifah. Wadifah Rasulullah yakni membimbing dan memimpin umat. Azannya memanggil. Di saat berkumpul orang memandu, Rasulullah yang jadi sebagai pembina. Itu kan semua nida, cuma panggilan berarti, seruan supaya untuk hadiri jamaah. Bahawa mereka berkumpul jamaah, baru Rasulullah memimpin. Karena Rasulullah adalah seseorang yang memimpin umat. Kan wadifah. Menajib perayaan maulid, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali, orangnya yang pakai maulid. Cik kageboh nyawang dalam perang. Tu maulid lah. Cik orang yang dalam perang Tabing pakai maulid lah. Apa maksud daripada pakai maulid ni untuk je galak katanya kepada Rasulullah. Orang yang kerja dalam perang, dipertaruhkan nyawang orang yang dalam perang, itulah kecintaan mereka itu kepada Rasul dan kepada Allah. Hanato tim dalam perang menyokong karena niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menumpuk dalam syurga dia, tamang dalam syurga bighairi hisab. Supaya kita nyonya beri nikmat dan rahmat oleh Allah dalam syurga, supaya mempertinggikan kalimatul ulia, untuk menegakkan kalimah Allah, untuk menjunjung perintah Allah dan Rasul. Menjunjung perintah Allah dan Rasul dalam perang sahabat-sahabat tu boleh lah enggak duduk lagi kita pakai maulid ni baju kau nyambut sahabat buat dia. Tapi disambut agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga para sahabat Rasulullah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Asyidda'u 'alal kuffar Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. Tanda mereka itu sahabat, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Pada muka mereka itu nampaklah bekasan sujud. Bukan makna jipeng montlong jipeng macam mana. Oh, faham. Syekh Ahmad Sawi Al-Maliki kepegang. Adapun orang yang hitam juga, yang salah satu daripada orang yang paling dibenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling benci Rasulullah yakni hitam antara dua kening mata. Kalau orang hitam. Pakon sebab jinya murai. Ya peli-peli semayang. Lawan beton. Betonnya lawan di balik kau mundur. Itulah. Syekh Ahmad Sawi kata, walaysa al-muradu bi athari sujud ma yaqna'uhu ba'dul juhalah li'annahu min fi'l al-khawarij. Tidak adalah maksud daripada athari sujud itu sesuatu yang diletakkan hitamnya pada do, ada talak dia hukum bini. Talak ino jama. Yang sesungguhnya itu daripada fi'lul khawarij. Sesungguhnya itu setengah daripada perbuatan khawarij. Orang yang keluar, yang hanagalak kepada Sayyidina Muawiyah, hanagalak kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Khawarij, orang yang beralasan wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih. Padahal dia dengki bahawa dia perang Siffin bahawa dia ana berkenang daripada Sayyidina Muawiyah, ana berkenang daripada Sayyidina Ali. Hanya berangkat daripada yang betul yang agama katanya enggak ada lebih baik dari itu awalnya. Yang perbuatan khawarij. Khawarij ni orang yang pelahi Islam tapi pada hakikat dalam hati dia tumbuh benci kepada Islam. Dia yang keluar daripada manhaj sahabat, keluar daripada manhaj Muawiyah, keluar daripada manhaj Sayyidina Ali. Penampak macam Islam tapi berarti dia burik katik ni orang. Berarti dia lirik. Berarti dia munafik.
Berarti ini yang kaplat, yang kena khawari. Biar nampak. Jadi ni hanya ada apa ke? Leh orang tu bayang macam bantu buat kan. Ikut kerja kedengku dong yang mak mati ya, hanya dia je. Apa pula tak sama yang cakap ino dulu kecil baik. Kedai dah baik. Yang pegangnya pakon dalam agama yang masalah ni termasuk daripada bahagian akidah yang sesat. Kon tu pembina orang yang nanya hitam, menyokai hitam kepada Allah. Ge, ayat dah sama yang tengok. Bahkan bawa tak sujud sunat tak pejugon dua murah tak pejak buat hidung mau buat hidung dia tak pejak tak kacak mentong anak pula tegur mencong lindung orang suka buat hidung lagi kena tukung mencong ya mencong ke dalam tadi keluar tapi kalau tegur dua pejak buat hidung tegon dronya duk obek kat samping beban tetapi ukuran tak pejak gapo berarti na pi bacut na lipi bacut yang binan kau mak ngaji dak pli coba hukum pli nya bakal lah sujudnya bakal lah semayangnya ai belagai hang abut menampung gara-gara betul sujud pli berarti semayang biar nampung kepuak pelemah-pelemahnya ditimplak oleh malaikat ni. Lagi enak je pemberian Allah. Ni apabila pemberian Allah ya alhamdulillah nya nak beri jahannam. Bahkan baik geberi ada di adanya. Pakon sebab rawan tak hidup idanya mata kalau dekat itu tolong kalau madu hitam le tutu untuk mayang. Apa untuk mayang? Pani mangkok apa ini tu? Kalau lagi tadi jaga apa di mana? Oh untuk mayang. Macam dia mau. Tapi pani ni kalau belagai paling. Yakin tak? Boleh lihat itu ni tunjukkan rupiah manyang-manyang yang berjadawan yang tak tu yang pemilu cakap tu. Rupiah manyang-manyang. Baca-baca teluk belanga macam lah tu. But bangsa ni kan. But anak sayang juga rakyat. Ejak acuk hati orang macam. Pertih lagi kafe itu rupiah hitam. Ayat pakai semacam. Ya acuk jauh. Yang cium jagoannya daripada ulama-ulama kadang-kadang 4 daerah tu anda dah sebutnya. Kita tuan pimpinan dingan ke pen jauh. Orang yang minta pen beragama yang belajar palingnya. Atau nak agak ni. Biar nampak. Ujian jinya kombat semayang, kombat tunggu puasa. Tak uji pun tak pen. Siapa dia pen itu mencuba. Dia mencuba ada tunggu semayang tak tunggu semayang ni. Biar nampak. Habis mana? Atas nak jalan tampung mana? Banyak. Apa tunggu tak semayang? Apa tunggu tak nyom? Pegah lembat tu. Nyom benar nyom dia begiat nyom. Habis apa yang kau buat? Buat dia you perimang amanah. Putih lagi dari jaga kuat bamiong. Habis mana? Nyom ke nyom nasihat yang lelaki lepak kecil guna. Benar pak kecil kali buat. Lebih nasihat kamu. Nyom tu nyom nasihat. Menyo sehat ya alhamdulillah menyo sakit kan ai yakin lah dia menyo kalau pegang menyo semakin sehat ya alhamdulillah lah menyo mantap pegang menyo han sehat sih ni ka payah tadi ubat teman-teman kan ni lu tuan kalam malam ni winong ke ramai kan mau winong dia tak nak kau sebelah kau nak ada Pak dan ceramah yang dalam panggung dekat ke winong tapi anak dia sakit pada jadi tak bubar mana? Dia pemua ni kejadian ni, mau orang ni. Orang tak apa belah wati dia tu benar bayar sama tu gede. Bayar buka, bayar lagi kau pendidikan buta je dah. Nan nampak rumpak dia sama tu nan. Mau ni nak sama gembar ni. Dia betul haru. Ya, ni kau Melayu lah mak enak kau lah. Kau Melayu lah. Kau Melayu, maklum kau Melayu kan? Ni tengah dia, tengah ancam-ancam. Ni pesawat mantap loading apa? Tak apa. Oh mantap pesawat tinggal dalam kaki kalau depan. Cuaca macam baru tu. Macam anda bersahabat lah, macam goyang-goyang lagi dari anda.
Ya, ini baru dah mulai. Ini baru pun mulai, ini pun. Benda tu pun lagi tanya Mandun. Wahai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nur. Segolong kepegat oleh Allah Taala alam. Segolong Allah menjadikan lauh mahfuz. Segolong Allah kepujit arasy. Tegolong langit hana empat lom, bumanya hana empat, lebih lom tanya hana empat lom. Artinya, dipegang dalam kitab 50,000 tahun tegolong nama tapi Allah sudah duluan menciptakan nur Muhammadi, nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 50,000 tahun golong nama putar-putar. Aras hana, langit hana, lauh mahfuz hana, qalam hana, syurga hana, neraka hana, tapi hana. Dijadikanlah oleh Allah Subhanahu wa taala 50,000 akan kepujit lak batat kaya batat seluruh asya, seluruh kainat, seluruh makhlukat yang ada yang akan Allah ciptakan 50,000 tun tegah lom atanya kawai kepujit nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Nabi Muhammad sabohnya geplah geput. Ngubum dah. Geplah geput. Gecok tabuh nurnya yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala lauh mahfuz yang biasa dalam Al-Quranul Karim dikatakan fi lawhim mahfuz. Lauh mahfuz atau ini ada kelihatannya tempat untuk tulis catatan apakah manusia itu tergolong dalam suada orang yang get atau orang yang hanaget di sisi Allah. Nauzubillah inan menulis lauh mahfuz mandum catatan ditanya makhluknya memandum. Nah, diperintah oleh Allah Taala mak malaikat untuk tulis lauh mahfuz. Ngompo kita mulai dengan kalam. Jadi nur yang kedua, pecahan daripada nur bundung yang dipegatlah kalam. Nur Nabi Muhammad yang ada dipecah kepada apa? Pertama dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala lauh mahfuz. Yang kedua daripada nur yang kedua Allah jadikan kalam, pena, pulpen. Nyoki hina oleh tegolong terpegang tu dua nur tu bahawa Allah Subhanahu wa taala dipujit daripada nurnya pena pulpen. Dalam Quran kena nun wal qalami wa ma yasturun. Ni nak takut dia tanya pulpen nak pulpen. Nun wal qalami wa ma yasturun. Dah qalam Gekal Allah gekhitab dengan haibah Allah Subhanahu wa taala gekhitab Allah qalam ya qalam uktub wahai qalam tulis lagi kita qalamnya pulpennya tengok menunjuk gencang padu menarik menggencang gekal Allah sebab tulis kau tulis dia kata terkejut pulpennya terbecun baru itu boleh waktu kali gekal Allah uktub lalu farta'ada al-qalam maka menggencanglah qalam ada mahfuz tapi pada diam. Pakon diam benar kerana termakut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ban-ban macam Allah ciptakan lalu diperintah oleh Allah taala uktub pun akan tulis. Bunuh tegelong lagi temboknya tegelong mana momen. Allah. Tapi kemudian kerana kata tegelong mana gekal oleh Allah ya qalam uktub tulis. Baru kita nyampak Allah. Ya Allah, wa ma aktub. Apa malun tulis ya Allah. Gekal ya Allah, uktub la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nyan pun tat yang tulis ba lauhil mahfuz. Yang betul. Pu yang tulis pun ba lauh mahfuz diperintah oleh Allah Taala kepada qalam. Ditulis oleh malaikat melalui qalam, yakni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu Allah memerintahkan kepada qalam untuk tulislah pemantau catatan-catatan baik daripada makhluk yang bahagia atau yang hana bahagia. Seluruh batak kaya batin yang mencatat memandung. Hana mutabuh daripada orang kaya yang pun daripada Jombak. Orang kaya kerana katu. Kecuali katanya fi kitabim mubin fi lawhil mahfuz. Patuk katanya puk patuk. Yang hana katanya kecuali kawan menulis Allah mahfuz fi kitabim mubin. Mandung kamu tulis. Meklek-klek lampunya. Hana tanya kecuali kawan tulis Allah mahfuz fi kitabim mubin. Mandum tulis. Ya, ditulislah oleh malaikat melalui qalam. Ditulislah qalam yang oleh malaikat lo.
Kalamnya ditulis memandung segala aulad Adam, segala anak-anak Adam ditulis auladul Adam min sulbi in ata Allah faqad adkhalahu al-jannah wa in asa Allah faqad adkhalan nar. Yang tulis anak sulbi Adam, anak kandung Nabi Allah Adam, anak kandung Nabi Allah Adam, na Qabil, na Habil, na Iqlimah, na Yahus, na Abdul Yahus, na Yahus, na Cisun alaihi salam. Orang mendalai mufhumnya Cisun alaihi salam atau Sias itu. Dari Sias yang ke kakek Nabi itu kan turun sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul itu bahawa anak Nabi Adam, anak kandung Nabi Allah Adam, betul Pak Mahfud. Tuan-tuan mendong yang taat kepada Allah, anak kandung Nabi Allah Adam, maka akan dipertama oleh Allah dalam syurga. Dan barang siapa yang maksiat kepada Allah, maka Allah akan dipertama anaknya dalam neraka. Nya hanya kabar menawar, anda cerita kemaafan Allah bi'nan betul. Beranjaklah kepada tulisan yang kedua dengan Nabi Allah Nuh. Itulah kalam. Tulislah kalam dari perintah Allah bahawa umat Nabi Allah Nuh, Tomantong yang taat kepada Allah maka akan masuk syurga. Tomantong yang maksiat kepada Allah akan masuk neraka. Total klaim balai ketu benar. Ana ni. Hana banding sidang yang jeli. Hana habis bah putus. Pengadilan putus. Tulisan yang putus. To yang taat Allah tamam syurga, to yang hana taat Allah maksiat kepada Allah tamam neraka. Habis. Ya, umatnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam betulilah ummatu Ibrahim man ata Allah adkhalahu Allahul jannah wa man asalla adkhalahu Allahun nar. Umat Nabi Allah Ibrahim Khalilullah, apabila umatnya beriman dan taat kepada Allah maka akan masuk surga, tapi apabila dia maksiat kepada Allah maka akan masuk neraka. Tetap tutup. Nah, umat Nabi Allah Musa menanjil betul umat Nabi Allah Musa, tuan-tuan mentang yang taat kepada Allah akan tamang surga, tamang oleh Allah. Tuan-tuan mentang yang maksiat kepada Allah akan tamang neraka. Umat Nabi Allah Isa menanci tulis ummatu Isa man ata Allah faqad adkhalahu Allahul jannah wa man asa Allah fa'adkhalahu Allahul nar. Orang yang beriman daripada kaum Nabi Allah Musa dan taat kepada Allah akan masuk surga. Siapa saja yang maksiat kepada Allah maka dia akan masuk neraka. Tulislah ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man ata Allah faqad adkhalahu Allahul jannah. Yang tulis siapa saja umat Nabi Muhammad semanto yang taat kepada Allah maka orang yang taatnya akan ketemu dalam surga oleh Allah. Kena itulah yang melanjutkan oleh kalam wa man asallaha faqad adkhalahu an-nar. Kena itulihnya. Ditegur oleh Allah, hai kalam maadab lagi kata. Kena ni betul-betul. Nyo cerita Daud propen nyo kau betul-betul yang kaya. Nyanyi yang dari sini. Penting lagi mulia masa Nabi Allah Adam alaihi salam dalam surga. Pekah ni lagi kiji. Oleh kerana jinyan yang pengaruh Siti Hawa. Pakon Siti Hawa ada inang yang lain yang berdarah titik bulan. Sebagaimana hanya bak kaya dikul ya Allah. Kata hawinam akan berdarah titik bulan. Sebagaimana hanya bak kaya berdarah titik bulan. Titik bulan bak kaya berdarah. Tambah lagi hawinam. Jadi hawinam berarti tambah lagi bak kaya. Tidak kuah berarti yang titik bulan tak kuah dia kalau demam darah. Bak kaya ni. Angka baik kena pun orang agak. Tapi walaupun winangnya lagi okey, tanya boleh kaya. Hama tak pun. Lah kaya, hama tak pun. Kini itulah yang alam. Wa man asallaha faqad adkhalahu an-nar. So, macam yang maksiat kepada Allah daripada umat Muhammad maka akan diterima oleh Allah dalam neraka. Betul oleh Allah Taala. Hai kalam baik mana tulis umat Muhammad untuk memuliakan Muhammad Nabi akhir zaman baiknya tulis macam ada benar man ata'a ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man ata'a Allah faqad adkhalahu Allahul jannah wa man asallah wallahu rabbun ghafur. Nian kita ni orang ini kepada mana orang yang maksiat kepada Allah maka Allah Maha Pengampun.
Jadi makna berarti hana gelap keampunan Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapapun kejinya katanya. Betapapun yang kala-kala berakal katanya. Betapapun yang kala-kalanya tak padu orang kena kedik. Betapapun yang kala-kalanya habis politik, bawa mana hukum kau tu. Pulang sama bawa mana hukum. Kira-kira tanya bawa mana hukum kau hancur dia dah di baju, hancur pulang. Payah pulang je. Dia itu pun dia orang yang tanya orang tu macam. Yang faedah pulang lagi. Bakti mana hukum. Bagi tanya mana manfaat. Kata bawa mana hukumnya ibu bakti apa bunga? Kan? Mana manfaat untuk baju. Gua lam tentu bahawa dia ada manfaat untuk bajunya, ada manfaat untuk lain. Kata nak ubun pagi. Kata nak ubun memang kepada kena tabiat kon tabiat ubun mah. Tabiat dia baca. Makhluk lain baca. Bawa mana kau minta pu kan? Berarti cuba tahunnya, berarti tahunnya berharga. Bayar belam je. Mana bayar tu? Ya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betapapun kejinya, betapapun maksiatnya, Allah hanya gelap pengampunan kepada kita. Mutulih dinan man ata'a Allah faqad adkhalahu Allahul jannah wa man 'asa Allah fa inna Allah tawwabur rahim. Fallahu rabbun ghafur. Allah Maha Pemaaf. Nyo yang boleh. Dari sini dapat kita maklum betapa mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa berbeza oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain pada fadilahnya, pada manaqibnya, pada mukjizatnya, pada keutamaannya, pada kemuliaannya, pada keagungannya. Allah tinggikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dua buah cahaya atik bunuh berpejitlah aras oleh Allah Taala. Dua buah cahaya atik bunuh yang nur yang kelain dipecik oleh Allah Taala cahaya akal. Amanya dari kelain yang dipecik oleh Allah Taala akal, makrifat berpecah-pecah dan akal di sinana amanya non makrifat. Akal non makrifat yang cabung daripada nur yang lebih daripada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akal kita nakal kita tinggal kita hanya lagi menatang. Tinggal kita hanya lagi tubuh. Ana lagi lemong. Na apa yang kita untuk mencerna? Dan pur-pur-purnya hanjir. Hanjir ke kau. Hanjir pegah kau. Dan ngakai dan penggadanya. Kepujatlah oleh Allah Subhanahu wa taala daripada nur yang kelainan yang geblak, yakni akal dan makrifat. Lalu daripada dan kepujatlah oleh Allah Subhanahu wa taala daripada nur yang keput, yang kenelintan, yang geblah long keput, geblah. Geblah long keput yang kenelintan dalam buah yang keput, yang geblah keput. Geblah keput yang pertama kepujat aras dan cahaya aras di sini. Matahari terbit bawa tengok, bulan diterbit bawa tengok malam. Yang daripada nurnya. Geplah-plah long keput, gepujat aras, gepujat nur aras, gepujat nur matahari, gepujat cahaya bulan. Kena lihat daripada plah-plahnya sabah nur dititip oleh Allah Subhanahu wa taala di aras, di mana dua rebetun kemudian dijadikanlah oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Allah Adam alaihi salam. Nyok ke Rasulullah, kuntu nuran qabla ay khalaqa Adam bi alfi amin. Nalahlul itu nur. Segala Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Allah Adam alaihi salam selama 2000 tahun. 2000 tahun segala diciptakan Nabi Allah Adam dengan nurnya dititip oleh Allah taala di aras, di mana para malaikat Allah diperintah oleh Allah untuk bertasbih kerana nurnya bertasbih kepada Allah. Lalu malaikat Allah bertasbih subhanallah subhanallah subhanallah. Yang dari tasbih kecil di mana orang yang bangsa entah dia tasbih subhanallah subhanallah subhanallah. Dia bayar apakah kaum pegang sebab dia tak nak berkembang yang macam-macam. Lebih lembab buat orang yang muda tu ni kan. Qali Quran ya kalau, lebih api ya kalau. Qali kitab ya ikut, lebih api ya kalau. Inan ke api hidup turun. Inan kalanya punya putih macamlah tu. Tu bab sembahyang pun mungkin orang hafal Quran kalanya cip. Dicepitlah iklan kal panak ni nak. Sebab dia pegang hukum mat Quran dalam sembahyang, kalau baca Quran dalam sembahyang jeut anak apa cuma bergerak untuk berarti sembahyang. Kadang ada ubik yang jeut cuma apa akan terpenuh penduklah dengan pergerakan yang hanya beriring-iring untuk semua yang mana kurang ada